Okey, perasaan saya untuk tahun ni Alhamdulillah saya rasa happy sangat-sangat. Untuk libasan saya tu bukan sebenarnya libasan sebab kita orang satu tim. Satu tim yang sentiasa mendoakan kami. Saya pun terima kasih kepada rakyat Malaysia sentiasa mendoa. Saya rasa puas hati yang untuk tahun ni dapat 2 gold medal. Bukan Thailand. Okey, yang antara gol tu saya sebenarnya saya tahu terang Vietnam pun tengah meningkat masa tu. Kita tak dinafikan semua. Satu Malaysia tengok melihat Vietnam punya prestasi. Kita orang pun terkejut. Dia boleh makan Thailand favorite. So kita masa tu kita orang pun Malaysia fikir tak boleh pandang rendah dengan Vietnam. Sebab Vietnam tengah sedap dengan Thailand. Mungkin final lagi dia sedap. So Alhamdulillah kita orang boleh absorb benda tu. Kita orang boleh tekanan tu. So kita orang tak boleh ambil pandang rendah. So kita orang fokus satu. Nak saya ambilkan tak?